Hi guys, welcome back again to my channel. So hari ni ada apa ni, jamuan berbuka puasa dengan tempat kerja husband aku. So kami nak pergi berbuka puasa kat situ lah. So let's get ready with me pergi berbuka puasa. Budak Kompang. Lock ni pun dah rasa aircon. Bunyi apa ni? Bunyi tapak kaki macam bunyi tapak kaki macam sunyi pun saya rasa takut amazing. Okay, alhamdulillah lauk dia sedap. Dia punya kambing dia lembut lah. Kenapa dia berdapat yang keras tapi sedap? Haha. Ni kerana awak dekat rumah ada beli kat Tesco tu. Sekejap tengok.
tak boleh lah. Kalau saya tengok benda-benda macam baby-baby ni, saya tengok kat Aryan. Guys, kita lepak Ipoh Uptown. Apa tu? Ipoh Uptown night market. Dulu masa dia viral ni, banyak gila orang main kat sini kan, orang jual macam-macam. Tapi lah kita tak ada dah. Macam dah sendu, bosan dan tak jam. Tapi tak ada apa dah kat sini. Tak ada orang jual-jual dah.